kenapa bila baby kuning, jaundice, kita letak bawah lampu biru, fototerapi tu. Kenapa? Ini saya nak cerita lah. So, saya pernah sebut sebelum ni, baby kuning sebab darah merah baby pecah. Bila darah merah pecah, dalam dia ada hemoglobin. So, bila hemoglobin tu dirungkaikan, produk dia adalah bilirubin. Dan bilirubin ni dalam format asal dia yang unconjugated dia tak boleh keluar ikut air kencing, tak boleh keluar ikut berak, dan dia boleh pergi ke otak. Bila bilirubin tu banyak pergi ke otak, dia boleh menyebabkan encephalopathy, sawan, hingga boleh menyebabkan kematian pun. Sebab itu dia perlu diconjugatekan, diproses di hati. Cuma dalam baby, hati dia belum matang, so lambat proses tu keluar. So, apa yang lampu biru tu buat? Dia menyebabkan photoisomerization. So, lampu biru ni bila kena pada kulit, dia tukar sikit structure pada bilirubin tu supaya dia menjadi lebih hydrophilic. Sebelum ni dia hydrophobic, dia jadi lebih hydrophilic dan lipophobic. So, bila dia dah dibertukar dia sedikit, dia punya molekul dia jadi hydrophilic dan dia lipophobic, dia boleh keluar ikut air kencing, boleh keluar ikut berak baby tersebut. So, kuning akan hilang. So, tu sebab tu kita buat fototerapi. So, boleh ke kita letak baby dekat matahari, jemur kat matahari? Kan matahari kan ada cahaya biru kan. So, jawapan saya macam ni. So, zaman dahulu kala, mungkin 30-40 tahun lepas, memang kita advise pagi-pagi letak baby dekat cahaya matahari untuk turunkan kuning dia. Tapi sekarang ni kita tidak advise. Sebab apa? Sebab cahaya matahari ni dia ada banyak spektrum yang lain. Ada infrared dan sebagainya. So, semua ni ada risiko pada kulit. Kulit dia boleh burn, dia ada risiko untuk skin cancer dan sebagainya. So, untuk itu, kalau perlu lampu, kita letak lampu biru fototerapi dengan frekuensi dia yang betul, insyaAllah.